Di sebelah kanan saya adalah Puan Annie, di mana anaknya berumur 24 tahun yang bernama Kelvin. Pada mulanya, mereka memberitahu saya bahawa kerja di kasino Thailand boleh mendapat gaji 80,000 baht per bulan dan termasuk komisen boleh mencecah 100,000 baht. Dalam keadaan kepala ditutup, saya dibawa menaiki kenderaan. Apabila sampai di destinasi, rupa-rupanya saya sudah berada di dalam sebuah kawasan camp compound. Saya pernah cuba melawan beberapa kali, tetapi akhirnya saya dikurung. Saya dipukul dan kini dikurung dalam bilik kurungan bawah tanah. 130,000 Malaysia ringgit. Kita akan berkoordinasi dengan pihak autoriti di Thailand untuk memberikan senarai nama supaya pihak Thai Authority bersama dengan Andrew dengan Azrul Syafiq berdapat berbincang dengan komandan di sana untuk berunding dengan pihak Army di Sungai Kokor untuk membawa pulang anak dia. Apa yang kita harapkan adalah kita doakan sebagai Cik Azrul Syafiq cepat sihat. Dia tak apa sihat lagi ni.